Salam sejahtera, salam Malaysia Madani yang berusaha. Encik A.B. Aziz bin Mamat, Pengarah Institut Amiruddin Baki, Timbalan-Timbalan Pengarah, Ketua-Ketua Pusat, Ketua-Ketua Jabatan dan hadirin yang saya hormati. Bersuah kita pada pagi ini, bicara penyelidikan yang bertajuk Media Sosial dan Kepimpinan Pendidikan menyemarakkan budaya penyelidikan berkualiti, anjuran Jabatan Penyelidikan Pendidikan, Pusat Penyelidikan dan Penilaian Institut Amiruddin Baki, Bandar Anstek, Kementerian Pendidikan. Terima kasih atas kehadiran yang berusaha Doktor, Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Hadirin yang dihormati, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, saya dengan penuh hormat menjemput yang berusaha Dr. Khairul Anwar bin Abu Othman untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kalimah puji dan syukur kami rafa'kan atas izin dan inayahmu dapat kami berada dalam webinar bicara penyelidikan tahun 2025. Kami menadah tangan dengan penuh rasa kehambaan, memohon redha dan restumu agar pertemuan ini dilimpahi suluh hikmah dan sinar keberkatan, dinaungi rahmat dan juga keselamatan, dihindari dari segala musibah dan juga kemudaratan. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, berkatilah usaha-usaha kami, ilhamkan kami idea yang bernas, pandangan yang jelas dan keputusan yang waras. Anugerahkanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Ya Allah, Ya Rashid, Ya Syakur, gunakanlah kami kekuatan dan kesihatan untuk kami laksanakan segala tugas yang dipertanggungjawabkan. Terimalah segala usaha, sumbangan dan khidmat bakti kami sebagai amal ibadah kepadamu. Jadikanlah pertemuan kami dalam majlis ini pertemuan yang dirahmati serta terhindar dari dosa. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu min. Majlis mengucapkan terima kasih atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan ucapan alu-aluan oleh Yang Berusaha Dr. Rizwan bin Jantan, Ketua Pusat Penyelidikan dan Penilaian Institut Amiruddin Baki. Majlis dengan hormat mempersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Syabas dan tahniah diucapkan kepada Jabatan Penyelidikan Pendidikan, Pusat Penyelidikan dan Penilaian kerana telah berjaya menganjurkan webinar bicara penyelidikan tahun 2025. Tahniah juga kepada pensyarah yang terlibat dalam menjayakan webinar ini. Usaha murni ini merupakan satu inisiatif akademik yang perlu diteruskan dari masa ke masa. Penganjuran webinar bicara penyelidikan tahun 2025 menunjukkan komitmen yang tinggi IEB berkaitan dengan penyelidikan. Pelaksanaan dan pembudayaan penyelidikan era pendidikan abad ke-21 perlu diutamakan dalam pengurusan pendidikan. Penyelidikan bukan lagi pilihan sampingan, sebaliknya menjadi tunjang utama dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Tuan-tuan dan puan-puan, pelaksanaan dan pembudayaan penyelidikan dalam pendidikan merupakan satu langkah strategik
untuk memastikan sistem pendidikan sentiasa segar, relevan dan responsif terhadap cabaran semasa. Penyelidikan berfungsi sebagai jambatan ilmu yang menghubungkan teori dengan amalan, sekaligus membuka ruang kepada guru, murid dan warga pendidikan untuk berfikir secara kritis serta menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan. Pelaksanaan penyelidikan dalam pendidikan dapat dilakukan melalui pelbagai bentuk seperti kajian tindakan, penyelidikan kuantitatif dan kualitatif serta projek inovasi pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, guru boleh melaksanakan kajian tindakan bagi menilai keberkesanan kaedah pengajaran tertentu. Seterusnya, menambah baik pendekatan yang digunakan. Murid pula boleh digalakkan menjalankan penyelidikan kecil dalam bidang sains, teknologi atau sosial sebagai latihan berfikir aras tinggi. Langkah ini secara tidak langsung memupuk budaya inkuiri penemuan dalam kalangan murid. Tuan-tuan dan puan-puan, pembudayaan penyelidikan memerlukan sokongan berterusan daripada pelbagai pihak pengurusan pendidikan. Usaha kolaboratif semua pihak berkepentingan berupaya untuk menyediakan ekosistem yang penyelidikan di sekolah. Pembudayaan penyelidikan dalam pendidikan juga mendorong perkembangan daya kepimpinan dan inovasi. Pemimpin pendidikan, guru dan murid yang terlibat aktif dalam pendidikan akan lebih bersedia menghadapi perubahan kurikulum, teknologi baru dan keperluan pemegang taruh dalam pendidikan negara. Pendekatan ini juga memberi impak besar terhadap kemenjadian murid. Murid pula akan terbentuk sebagai insan yang berpengetahuan, kreatif dan mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah. Saya yakin dan percaya usaha ini akan meningkatkan mutu pengurusan, pengajaran dan pembelajaran, malah memberi sumbangan bermakna kepada perkembangan pendidikan negara. Saya berharap agar webinar ini dapat menjadi sumber rujukan utama untuk pemimpin sekolah kerana kejayaan penyelidikan bergantung kepada kerjasama dan komitmen yang berterusan daripada semua pihak. Kerjasama dan komitmen dalam pendidikan di sekolah ini amat penting bagi meningkatkan kualiti kepimpinan dan kejayaan sesebuah sekolah. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Rizwan bin Jantan atas kata-kata aluan yang penuh inspirasi tadi. Hadirin yang dihormati, kini tibalah masa untuk kita bersama-sama dalam bicara penyelidikan yang bertajuk Media Sosial dan Kepimpinan Pendidikan Menyemarakkan Budaya Penyelidikan Berkualiti. Seterusnya, majlis diserahkan kepada Yang Berusaha Dr. Siti Fairuz binti Mursyid sebagai moderator bicara penyelidikan ini. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Yang Berusaha Prof. Madya Dr. Izal Asnira binti Zulkifli, pensyarah kanan Pusat Pengajian Komunikasi Universiti Sains Malaysia. Selamat datang ke bicara penyelidikan IAB. Tajuk perbincangan kita pada pagi ini adalah berkaitan media sosial dan kepimpinan pendidikan, menyemarakkan budaya penyelidikan berkualiti. Sebelum kita teruskan, selamat datang saya ucapkan kepada yang berbahagia Dr. Izal Asnira. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah sihat. Sebelum kita teruskan bicara penyelidikan kita pada pagi ini, boleh Prof kongsikan sedikit pengalaman dan kepakaran Prof dalam bidang penyelidikan? Terima kasih pertamanya kerana sudi menjemput saya ke bicara penyelidikan anjuran IAB. Bidang kepakaran saya ialah komunikasi digital dengan tumpuan khusus saya berikan kepada media sosial dan tingkah laku. Secara umumnya, bidang ini meneliti bagaimana teknologi komunikasi digunakan oleh pelbagai lapisan masyarakat bagi menyokong kelangsungan kehidupan seharian. Fokus utama saya ialah pada penggunaan dan keterlibatan khalayak dengan media digital serta
bagaimana interaksi ini mempengaruhi cara berfikir, berkomunikasi dan bertindak dalam kehidupan seharian. Dalam erti kata lain, saya mengkaji bagaimana media sosial bukan sekadar menjadi medium komunikasi tapi juga ruang sosial yang membentuk nilai, identiti dan tingkah laku manusia. Sama ada dari sudut positif ataupun negatif. Apabila kita bercakap tentang penyelidikan ya Dr. Fairuz, secara asasnya ia bermaksud proses sistematik untuk mencari jawapan terhadap persoalan atau fenomena yang wujud dalam masyarakat. Dalam domen kajian sains sosial, pendidikan memainkan peranan penting untuk memahami kompleksiti tingkah laku manusia yang sentiasa berubah-ubah. Maka, aktiviti pendidikan bukan sahaja bertujuan untuk menambah ilmu, tetapi juga untuk memastikan kemaslahan dan kesejahteraan masyarakat dapat dipelihara. Secara umum, saya boleh katakan ya, terdapat dua pendekatan utama dalam pendidikan. Pendekatan kualitatif seperti semua pendidik biasa tahu, ia memberi penekanan kepada kefahaman mendalam terhadap pengalaman, persepsi dan makna yang dikaitkan dengan sesuatu fenomena. Ia melibatkan kaedah seperti temu bual, pemerhatian dan analisis kandungan serta memerlukan kepekaan penyelidik itu sendiri terhadap konteks sosial dan budaya. Keduanya pendekatan kuantitatif yang memfokuskan pada pengukuran dan analisis berasaskan data berangka bagi mengenal pasti hubungan, pola atau kesan tertentu. Kini banyak pendidik ya menggabungkan kedua-dua pendekatan ini melalui kaedah campuran yang juga dikenali sebagai mixed method yang merupakan satu integrasi gabungan kekuatan kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan dapatan lebih komprehensif dan menyeluruh. Dalam melaksanakan pendidikan seperti yang diutarakan sebentar tadi, dua perkara ini adalah tunjang utama yang perlu diberi perhatian iaitu sumber keuangan dan penyebaran hasil penyelidikan. Bantuan kewangan dalam bentuk geran pendidikan amat penting untuk memastikan projek dapat dijalankan dengan terancang dan berimpak. Manakala hasil pendidikan yang berkualiti pula perlu dikongsi melalui penerbitan seminar dan media yang sesuai, menggunakan media yang sesuai ya, agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta mempengaruhi dasar atau amalan profesional seperti di IAB. Kemudiannya kualiti dan etika juga memainkan peranan. Ia merupakan asas kepada setiap pendidikan. Kajian harus dijalankan dengan penuh ketelusan, kejujuran dan integriti agar dapatan yang diperoleh benar-benar sahih dan memberi nilai kepada pembangunan masyarakat. Dapatan pendidikan yang baik bukan sahaja mampu menyelesaikan masalah tetapi juga memperkukuh dasar, membentuk inovasi dan memupuk budaya ilmu yang berterusan. Selain itu, saya turut juga aktif dalam penyeliaan dan pemeriksaan tesis pelajar pasca siswazah di dalam dan juga di luar negara. Melalui proses ini, saya melihat bagaimana pendidik menjadikan platform ya, terutama social media untuk mencungkil idea baru, menyelesaikan isu semasa dan membina generasi pendidik muda yang beretika dan berpandangan kritikal. Baiklah Prof, terima kasih atas penjelasan yang sangat mendalam tentang penyelidikan. Pada pandangan Prof, bagaimanakah media sosial boleh dikaitkan dengan penyelidikan dalam konteks semasa? Baiklah, dalam konteks masa ya Dr. Fairuz, media sosial boleh dikatakan sebagai pelantar penting yang memperluas ruang penyelidikan. Ia bukan sekadar alat komunikasi seperti saya jelaskan sebentar tadi, tapi juga sumber data, jaringan kolaborasi dan juga wadah penyebaran ilmu. Melalui media sosial, penyelidik dan pemimpin pendidik dapat menjejak trend, memahami suara masyarakat serta nilai atau menilai keberkesanan suatu dasar atau intervensi secara langsung dan pantas. Oleh itu, keupayaan mengurus serta mentafsir maklumat dalam media sosial merupakan satu kemahiran penyelidikan yang baru yang sangat relevan khususnya dalam memperkukuh kepimpinan seperti di IAB berasaskan bukti dalam bidang pendidikan khususnya. Baiklah Prof,
pada pandangan Prof, dari satu sudut perspektif yang agak luas, apakah kepentingan penyelidikan itu sendiri terhadap pembangunan prestasi sekolah, terutamanya kepada pengetua dan guru besar di sekolah? Baik, apa yang boleh saya ulaskan ya, penyelidikan sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelum ini, merupakan satu proses eksplorasi yang sistematik terhadap sesuatu permasalahan, isu atau fenomena yang berlaku dalam sesebuah organisasi. Walaupun bidang penyelidikan saya berfokus kepada tingkah laku masyarakat, pendekatan dan metodologinya amat relevan untuk diaplikasikan dalam konteks kepimpinan sekolah kerana sekolah itu sendiri ialah sebuah institusi sosial yang kompleks dan berlapis. Dalam sebuah institusi seperti sekolah, terdapat pelbagai lapisan kepimpinan daripada peringkat pengurusan tertinggi, barisan guru, hingga ke pemegang taruh yang paling penting iaitu pelajar atau murid. Untuk memastikan sesebuah institusi pendidikan berdiri kukuh, kepimpinan berasaskan ilmu dan bukti ataupun dikenali sebagai evidence-based leadership amat penting. Justru pendidikan menjadi asas kepada keupayaan pemimpin sekolah memahami realiti di lapangan, mengenal pasti isu semasa serta merancang tindakan perbaikan yang berpandukan data dan dapatan empirikal. Saya juga melihat peranan pengetua dan guru besar dalam meningkatkan prestasi sekolah seperti yang diutarakan oleh Dr. Fairuz sebentar tadi melalui 4 dimensi utama. Saya cuba bawakan 4 dimensi utama. Pertamanya ialah menetapkan hala tuju strategik sekolah. Pemimpin sekolah seperti guru besar dan pengetua perlu mempunyai keupayaan berfikir secara strategik dalam merancang dan menilai keberkesanan plan pembangunan sekolah. Mereka harus menetapkan matlamat yang selaras dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan. Sambil pada masa yang sama menilai pencapaian berdasarkan indikator prestasi utama sekolah ataupun KPI yang jelas. Dalam konteks pendidikan, data dan dapatan analisis termasuk daripada social media iaitu kita kenali sebagai social listening boleh dijadikan asas untuk menilai persepsi masyarakat terhadap sekolah, tahap kepuasan ibu bapa atau impak program yang dijalankan. Sebagai contoh, maklum balas dalam platform seperti Facebook atau Telegram boleh membantu kepimpinan menilai sama ada strategi komunikasi dan dasar sekolah benar-benar difahami dan diterima oleh komuniti secara umum. Dimensi kedua, saya bawakan sebagai membangunkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang harmoni. Pemimpin sekolah berperanan Dr. Fairuz sebagai pemimpin instructional ataupun dikenali sebagai instructional leaders. Mereka bukan sahaja sebagai menyelia sekolah tetapi juga membimbing dan memberi inspirasi kepada guru. Dalam era digital kini, pembelajaran tidak lagi terhad kepada bilik darjah. Media sosial telah membuka ruang pembelajaran pelbagai hala di mana guru boleh berfungsi dan berkongsi kaedah inovatif, bahan bantu mengajar digital dan strategi PNP berasaskan teknologi. Kemudiannya, pendidikan berasaskan media sosial seperti analisis kandungan dalam kumpulan guru atau kita kenali sebagai teacher learning communities boleh digunakan untuk mengenal pasti trend pedagogi, cabaran PNP dan keperluan latihan baru. Ini menjadikan media sosial bukan sekadar medium komunikasi tetapi platform pendidikan komuniti profesional yang memperkukuh budaya reflektif dalam kalangan guru. Baiklah Prof, saya mencelah sikit sebelum kita ke domen seterusnya. Bagaimana pula dengan kolaborasi dan jaringan komuniti dalam meningkatkan prestasi sekolah? Baik, saya sebenarnya ingin membawa kepada dimensi tersebut iaitu dimensi ketiga saya yang saya cuba jawab soalan tersebut adalah mempromosikan kolaborasi dan jaringan komuniti seperti yang ditanya sebentar tadi. Kepimpinan yang efektif juga melibatkan keupayaan untuk membina jaringan dan kolaborasi strategik dengan pelbagai pihak seperti ibu bapa, komuniti setempat, industri dan institusi pendidikan yang lain.
Melalui media sosial, jaringan ini dapat diperluas tanpa batasan geografi. Penyelidikan yang dijalankan berasaskan interaksi media sosial membolehkan pengetua dan guru besar memahami corak komunikasi antara sekolah dan komuniti. Contohnya, analisis terhadap komen atau perbincangan dalam kumpulan komuniti boleh memberi isyarat tentang tahap penglibatan masyarakat dan kesediaan mereka menyokong inisiatif sekolah. Dengan itu, media sosial berfungsi sebagai jambatan antara dua entiti ini untuk membina kepercayaan serta kolaborasi yang lebih bermakna. Yang keempat, yang terakhirnya adalah menyokong pembangunan professional staff yang bermaksud guru-guru dan mereka yang terlibat dalam proses di sekolah. Ya. Pemimpin sekolah juga berperanan sebagai ejen perubahan, iaitu guru besar dan pengetua lah, the chain leaders, yang sentiasa memperkasa potensi guru melalui bimbingan, latihan dan budaya pembelajaran berterusan. Melalui penyelidikan, pengetua dan guru besar dapat mengenal pasti keperluan pembangunan profesional berdasarkan analisis prestasi atau keperluan individu guru. Media sosial dalam konteks ini boleh dimanfaatkan sebagai platform latihan yang tidak formal. Contohnya, penggunaan YouTube untuk perkongsian pedagogi, LinkedIn untuk professional networking dan Telegram untuk komunikasi pembelajaran mikro. Kajian terhadap aktiviti ini pula boleh menjadi sebahagian daripada penyelidikan tindakan sekolah, action research yang biasa dilakukan oleh IAB, ya. Dan ia boleh membantu kepimpinan menilai keberkesanan intervensi pembangunan staf secara berterusan. Jadi, saya boleh simpulkan di sini, berdasarkan keempat-empat dimensi yang saya jelaskan tadi, bahawa penyelidikan memainkan peranan kritikal dalam membentuk kepimpinan sekolah yang berwibawa dan responsif. Media sosial pula memperkukuhkan ekosistem penyelidikan ini bukan sahaja sebagai alat komunikasi tetapi sebagai ruang pengumpulan data, kolaborasi dan penyebaran ilmu. Apabila pendidikan dan media sosial digabungkan secara strategik, pengetua dan guru besar bukan sekadar memimpin sekolah secara konvensional tetapi mampu menjadi pemimpin digital yang berasaskan data, empathy dan visi dalam memastikan prestasi sekolah meningkat secara menyeluruh dan berterusan. Baiklah Prof, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Pada pandangan Prof, kita sekarang ni kalau kita tak dapat nafikan tentang peranan media sosial dalam hidup kita, kita tengok ada Facebook seperti yang telah Prof cakap tadi, kita ada Facebook, LinkedIn, kita ada Instagram, kita ada macam-macam lagi media sosial. Dan berbalik kepada tajuk kita tentang impak media sosial tersebut, sejauh manakah pemimpin sekolah dapat memanfaatkan media sosial untuk tujuan penyelidikan dalam kalangan mereka? Terima kasih Dr. Fairuz. Daripada saya bercakap daripada perspektif komunikasi digital lah, ya. Okay. Pemanfaatan media sosial oleh pemimpin sekolah di Malaysia untuk tujuan penyelidikan masih sebenarnya berada di tahap awal. Namun ia menunjukkan arah perkembangan yang positif. Kebanyakan pemimpin sekolah sudah menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, berkongsi maklumat dan menghibahkan aktiviti. Tetapi, hanya sebahagian kecil yang telah menggunakannya secara strategik sebagai alat penyelidikan dan refleksi berasaskan data digital. Saya ingin menarik perhatian Dr. Fairuz, ya, kepada 5 perkara penting yang ingin saya kupaskan di sini, iaitu manfaat media sosial dalam pendidikan yang boleh diperhalusi oleh pihak sekolah, guru besar dan pengetua bagi memperkukuh amalan penyelidikan dan kepimpinan digital di sekolah. Pertamanya, media sosial sebagai alat mendengar digital ataupun kita kenali sebagai digital listening tool. Media sosial berfungsi sebagai ruang awam digital, iaitu digital public sphere, di mana pelbagai lapisan masyarakat berkongsi pandangan, aduan dan cadangan. Bagi pemimpin sekolah, ruang ini amat berharga kerana ia membolehkan mereka mendengar terus suara komuniti pendidikan tanpa batasan formaliti. Melalui social listening, pemimpin sekolah boleh mengenal pasti isu-isu yang
sedang dibincangkan sama ada mengenai bebanan guru contohnya ya, kesejahteraan pelajar atau perubahan dasar. Pendekatan ini membantu mereka memahami emosi, persepsi dan keutamaan komuniti sekolah secara lebih mendalam. Dari perspektif pendidikan komunikasi, aktiviti ini ialah satu bentuk pemerhatian yang kita boleh kenali sebagai kualitatif digital, di mana interaksi masyarakat dalam talian menjadi data yang boleh dianalisis untuk memperkukuh tindakan kepimpinan berdasarkan bukti. Dengan kata lain, pemimpin yang mendengar melalui media sosial sedang melakukan bentuk penyelidikan tidak formal yang amat bernilai. Keduanya, media sosial sebagai platform pemerhatian dan analisis trend atau kita kenali sebagai trend monitoring and analysis. Media sosial juga berfungsi sebagai peta masa yang nyata, real time map dalam istilah Inggerisnya ya, kepada perubahan trend pendidikan dan sosial dengan mengikuti perbincangan dalam kumpulan profesional, akaun pendidikan rasmi, akaun social media pendidikan rasmi ya, atau wacana umum, pemimpin sekolah dapat memahami perubahan corak komunikasi dan tingkah laku digital masyarakat pendidikan. Daripada sudut pendidikan media, analisis ini setara dengan analisis wacana digital ataupun dikenali sebagai digital discourse analysis. Merupakan satu kaedah untuk meneliti bagaimana idea, dasar dan nilai pendidikan dibentuk melalui interaksi dalam talian. Contohnya ya, Dr. Fairuz, bagaimana masyarakat berbincang tentang pendekatan pembelajaran hybrid ataupun AI dalam pendidikan atau pelibatan ibu bapa secara digital. Data interaktif ataupun data interaksi ini boleh memberi gambaran kepada pemimpin sekolah tentang arah perkembangan budaya pembelajaran dan jangkaan masyarakat sekaligus menjadi asas untuk refleksi strategik dan inovasi dasar di peringkat sekolah. Menarik kupasan yang telah Prof kongsikan tadi. Bagaimana pula dengan platform kolaborasi ataupun boleh Prof ulaskan tentang collaborative knowledge sharing yang ada yang boleh dimanfaatkan dalam penyelidikan? Baik. Daripada perspektif komunikasi strategik, ini menunjukkan peralihan daripada model pembelajaran tertutup kepada ekosistem pengetahuan berasaskan komunikasi digital. Pemimpin sekolah bukan sahaja menerima maklumat tetapi turut berkongsi pengalaman, dapatan kecil penyelidikan tindakan dan idea baharu yang boleh diterapkan di sekolah masing-masing. Ini juga menunjukkan peningkatan literasi digital penyelidikan di mana pemimpin sekolah mula memahami bahawa pendidikan boleh berlaku secara berterusan melalui komunikasi, perkongsian dan refleksi maya yang bukan semata-mata melalui laporan akademik formal. Keempatnya, media sosial sebagai platform analisis persepsi dan reputasi digital ataupun dikenali sebagai perception and reputation research. Dari sudut komunikasi korporat dan strategik, media sosial ialah cermin reputasi digital mirror. Ia memberi ruang kepada pemimpin sekolah untuk memahami bagaimana masyarakat melihat institusi mereka. Melalui analisis kandungan atau sentimen, pemimpin boleh menilai nada perbualan tentang sekolah, sama ada positif atau neutral ataupun negatif, dan menjadikannya indikator kepada tahap kepercayaan serta keberkesanan komunikasi sekolah. Misalnya ya, Dr. Fairuz, reaksi masyarakat terhadap kejayaan pelajar atau pengumuman sekolah boleh menjadi data sosial yang mencerminkan kredibiliti dan kepercayaan khalayak. Daripada sudut pendidikan media, ini merupakan satu bentuk analisis persepsi khalayak ataupun kita kenali sebagai audience perception analysis yang sangat penting dalam memahami reputasi dan hubungan antara sekolah dan masyarakat. Dan terakhirnya, media sosial sebagai platform untuk membuat keputusan dan strategi berasaskan data sosial, data inform leadership. Akhirnya, apabila semua bentuk interaksi yang saya nyatakan sebentar tadi dan pemerhatian digital ini digabungkan, ia memberi peluang kepada pemimpin sekolah untuk mengamalkan kepimpinan berasaskan data sosial. Media sosial menyediakan sumber data yang kaya daripada trend perbincangan, maklum balas komuniti hingga corak penglibatan dalam talian. Data ini boleh digunakan untuk menilai keberkesanan dasar, merancang strategi komunikasi
dan memperkukuh hubungan antara sekolah dan masyarakat. Dari sudut pendidikan komunikasi, inilah peralihan daripada pengurusan berasaskan pengalaman kepada pengurusan berasaskan bukti digital ataupun kita kenali sebagai evidence-based digital leadership. Apabila pemimpin sekolah mula membuat keputusan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada media sosial, mereka sebenarnya sedang menjalankan penyelidikan dalam tindakan yang menggunakan data sosial untuk membina dasar dan strategi yang lebih responsif. Secara keseluruhannya ya, Dr. Fairuz, pemimpin sekolah di Malaysia telah mula, yang ini yang saya lihat ya, mula memanfaatkan media sosial sebagai ruang pendidikan walaupun belum secara menyeluruh. Namun, kesedaran terhadap nilai data sosial ini dan potensi media digital semakin meningkat. Pada pandangan saya atau sebagai pendidik dalam bidang komunikasi digital, perkara paling penting ialah mengubah cara kita melihat media sosial itu sendiri. Bukan sekadar sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai alat penyelidikan sosial yang mampu memperkaya kefahaman dan strategi kepimpinan. Apabila pemimpin sekolah mula mentafsir maklumat digital dengan cara yang lebih analitik, beretika dan strategik, mereka bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi pemimpin penyelidikan digital yang berfikir dengan data, berkomunikasi dengan empati dan bertindak dengan lebih bijaksana. Saya setuju dengan pandangan Prof tadi tentang etika dalam penggunaan media sosial, khususnya dalam kalangan pengetua dan guru besar. Tapi bila kita bercakap tentang media sosial, kita tak dapat lari daripada cabaran yang harus dihadapi oleh pengguna media sosial itu sendiri, terutamanya yang dalam sistem pendidikan. Jadi pada pandangan Prof, apakah cabaran utama yang perlu dihadapi oleh pengetua dan guru besar dalam melakukan penyelidikan dalam konteks penggunaan media sosial ini? Baik, saya anggap soalan yang agak bijak di situ. Terima kasih, Doktor. Daripada perspektif saya sebagai penyelidik dalam bidang komunikasi digital dan komunikasi digital ya, media sosial berpotensi besar untuk memperkukuh penyelidikan dalam kepimpinan pendidikan. Namun, pada masa yang sama, pelaksanaannya hadir dengan beberapa cabaran utama yang perlu kita beri perhatian sekiranya kita mahu memastikan kualiti penyelidikan terus meningkat. Media sosial sememangnya membuka ruang yang banyak kepada perkongsian ilmu, kolaborasi seperti yang saya jelaskan tadi, pembangunan komuniti, penyelidikan dan literasi digital. Tetapi untuk mencapai potensi tersebut, pemimpin pendidik perlu memahami batasan risiko dan strategi yang sesuai bagi menguruskan penggunaan platform ini secara beretika dan berkesan. Saya ingin menggariskan 4 cabaran ya, Dr. Fairuz. 4 cabaran utama yang sering muncul dalam konteks ini. Yang pertamanya, saya boleh katakan cabaran pertama ya, kita perlu memperkukuhkan perkongsian ilmu dan accessibility, enhancing knowledge sharing and accessibility. Cabaran pertama ini untuk memastikan perkongsian ilmu melalui media sosial benar-benar berstruktur, beretika dan boleh disahkan kebenarannya. Walaupun platform seperti Facebook, Telegram dan WhatsApp membolehkan maklumat disebar dengan pantas, isu utama ialah ketepatan, kesahihan dan kesepadanan sumber. Pemimpin sekolah, guru besar, pengetua kan, dan penyelidik yang terlibat perlu tahu membezakan antara maklumat yang sahih dengan kandungan yang bersifat pandangan peribadi atau tidak disemak faktanya. Dalam pendidikan terutamanya ya, literasi terhadap bagaimana kita melihat maklumat ini sangat penting. Kerana data atau bahan yang kita kongsi tanpa penilaian kritikal boleh mengundang kesilapan dalam interpretasi kajian tersebut. Selain itu, kebanjiran maklumat seperti yang kita sedia tahu ya, information overload menjadikan sukar untuk kita menapis kandungan yang benar-benar relevan dengan bidang penyelidikan. Justru, cabaran sebenar di sini bukan pada kekurangan maklumat tetapi pada kemampuan penyelidik dan pemimpin sekolah untuk menilai, mengurus dan menyusun maklumat secara sistematik. Keduanya ya, menggalakkan kolaborasi dan pembelajaran bersama. Ataupun kita we call it fostering collaborative learning and research. Cabaran kedua ini
ialah tentang bagaimana kita menjadikan kolaborasi dalam talian benar-benar produktif dan berkesan. Media sosial memang menyediakan ruang kolaborasi yang dinamik, membolehkan perbincangan, perkongsian data dan maklum balas secara masa yang nyata, pada masa yang nyata. Namun, tanpa garis panduan yang jelas, kolaborasi ini boleh menjadi tidak fokus atau bersifat sementara. Ada kajian yang saya pernah baca menunjukkan bahawa komuniti maya dalam komuniti maya, keberkesanan kolaborasi bergantung kepada tahap komitmen, struktur komunikasi dan juga peranan kepimpinan dalam memantau aktiviti. Itu yang penting. Mereka, saya tambah sikit lagi mereka perlu memastikan kolaborasi digital tetap selaras dengan objektif penyelidikan dan tidak terpesong menjadi perbincangan umum tanpa menilai kualiti ataupun nilai akademik itu sendiri. Dengan kata lain, kita perlu beralih daripada sekadar berbincang dalam talian kepada kolaborasi secara lebih saintifik dan terarah, berfokus. Okey, ketiganya, membina komuniti pendidikan digital yang beretika. Media sosial memberi peluang yang besar untuk membina komuniti pendidikan yang inklusif dan berhubung secara terbuka. Namun, cabarannya ialah untuk memastikan komuniti ini berfungsi secara beretika dan bertanggungjawab. Dalam konteks pendidikan, data daripada media sosial adalah data awam. Itu penting itu sangat penting. Ia merupakan data awam tetapi tetap memerlukan sensitiviti dan pematuhan terhadap etika privasi. Sebagai contoh, kita menggunakan komen atau perbualan dalam talian tanpa persetujuan, ia boleh menimbulkan isu kepercayaan dan menjejaskan integriti sesuatu penyelidikan. Selain itu, dalam membina komuniti pendidikan digital, cabaran lain ialah mengekalkan komitmen dan keterlibatan jangka panjang. Ramai pengguna aktif hanya pada fasa awal, tetapi minat biasanya menurun apabila beban kerja kita meningkat. Maka pemimpin digital perlu merancang strategi komunikasi dan motivasi yang mampu mengekalkan engagement komuniti itu sendiri secara berterusan. Dan yang keempatnya, pembangunan literasi digital dan kaedah penyelidikan baharu. Cabaran keempat ini berkait rapat dengan tahap celik digital literacy dalam kalangan pemimpin sekolah dan pendidik. Ini saya lihat isu yang agak kritikal lah sebenarnya berlaku dalam konteks kepimpinan sekolah. Bukan semua yang aktif di media sosial mempunyai kemahiran untuk menggunakannya sebagai alat penyelidikan saintifik. Pendidikan digital memerlukan kefahaman tentang etika seperti yang saya jelaskan awal tadi, etika cyber, pengurusan data, analisis kandungan digital dan tafsiran data sosial. Tanpa kemahiran ini, media sosial hanya akan menjadi ruang komunikasi bukan sumber ilmu. Selain itu, dalam konteks inovasi kaedah, masih ramai yang berhati-hati menggunakan pendekatan baru ini seperti analisis sentimen yang kita melihat pada pandangan masyarakat terhadap sama ada ia negatif, positif ataupun neutral, dan kemudiannya etnografi digital atau data mining social media. Ini perkara baru. Cabarannya bukan pada minat itu sendiri, minat pada sekolah terhadap social media, tetapi pada kekurangan latihan bagaimana mereka dilatih untuk menggunakan social media, data social media, bimbingan dan sokongan institusi untuk mengaplikasikan metodologi pendidikan digital secara profesional. Dan yang akhirnya, poin yang nombor 5 isu kebertanggungjawab dan risiko maklumat. Cabaran paling besar ini yang saya lihat ialah mengimbangi, kita cuba mengimbangkan keterbukaan dengan tanggungjawab. Media sosial memberi kebebasan bersuara tetapi tanpa kawalan boleh mencetuskan penyebaran maklumat yang salah, gangguan privasi atau konflik pendapat yang menjejaskan reputasi sekolah. Dalam konteks pendidikan, pemimpin sekolah perlu menjadi contoh dalam mengamalkan penggunaan media sosial yang beretika, kritikal dan reflektif. Mereka bukan sahaja perlu menilai kandungan tetapi juga mendidik komuniti mereka, termasuk guru dan pelajar, tentang kepentingan integriti digital dan etika dalam komunikasi dalam talian. Dengan itu,
Media sosial dapat digunakan secara bertanggungjawab bukan hanya sebagai alat penyelidikan tapi juga sebagai ruang membina budaya akademik yang matang dan beraccountability. Kesimpulannya ya, secara apa yang boleh saya simpulkanlah daripada soalan yang dinyatakan Dr. Fairuz sebentar tadi, media sosial memberi potensi besar untuk memperkaya pendidikan dan kepimpinan pendidikan di Malaysia. Namun, nilai dan kualiti pendidikan itu bergantung pada sejauh mana kita mampu mengurus cabarannya. Sebagai pendidik komunikasi digital, saya melihat cabaran ini bukan penghalang tetapi peluang untuk memperkukuh kecakapan digital, etika penyelidikan dan kebijaksanaan dalam menggunakan data sosial. Apabila cabaran ini ditangani dengan strategi dan kesedaran media sosial, ia akan menjadi bukan sekadar alat interaksi tetapi medium ilmiah yang menyumbang kepada pembangunan pengetahuan dan kepimpinan berasaskan bukti. Okay, saya tertarik dengan perkataan Prof yang awal tadi tentang data-driven decision making. Pentingnya data dalam membuat keputusan dalam kalangan PGB di sekolah. Tapi kita dalam masa yang sama, sekali lagi kita tegaskan bahawa data-data yang kita dapat daripada media sosial perlu ditapis dan diuruskan dengan betul. Dan, agar ketepatan maklumat yang digunakan itu dapat pengesahan dan benar apa yang digunakan dengan sebaik mungkin. Betul. Jadi kita tengok impak peranan yang sangat besarlah media sosial ini terhadap pengurusan prestasi dan penyelidikan pengetua dan guru besar. Jadi pada pandangan Prof, bagaimanakah kita sebagai pengamal media sosial dapat mengukuhkan lagi peranan pengamal media sosial dalam membantu meningkatkan kualiti penyelidikan terutamanya dalam kalangan pemimpin di sekolah? Okey, baik. Terima kasih ya Dr. Fairuz. Ini pandangan saya ya. Apa yang saya lihat, media sosial telah terbukti sebagai satu ekosistem komunikasi yang dinamik. Dia sentiasa bergerak pantas, bergerak maju. Bukan sahaja untuk tujuan interaksi sosial tetapi juga sebagai platform pembangunan pengetahuan. Dalam konteks kepimpinan sekolah, kepimpinan pendidikan, peranan media sosial kita boleh perkukuhkan dengan memastikan ia digunakan secara strategik, beretika dan berpaksikan literasi digital. Maksudnya, bimbingan perlu ada, support perlu ada dan sebagainya. Saya ingin mencadangkan 3 peringkat pendekatan utama bagi memperkukuh peranan media sosial dalam penyelidikan dan kepimpinan pendidikan, iaitu pertamanya, memperkukuh literasi digital dan etika penggunaan. Cabaran utama dalam penggunaan media sosial ialah keupayaan untuk menilai maklumat secara kritikal. Oleh itu, pelajar dan penyelidik perlu dilatih untuk menggunakan media sosial secara bertanggungjawab, memahami konsep digital footprint serta mengenal pasti maklumat palsu atau tidak. Program latihan literasi digital boleh dijalankan untuk mendidik mereka tentang bahaya disinformasi dan keperluan menjaga etika dalam komunikasi akademik atas talian. Keduanya, menggalakkan pembelajaran dan penyelidikan kolaboratif. Media sosial boleh digunakan untuk mewujudkan kumpulan pembelajaran maya, tempat pelajar dan penyelidik berkongsi idea, mendiskusikan hasil kajian dan memberi maklum balas secara masa nyata. Komuniti seperti ini membina budaya reflektif dan kritikal dan menurut kajian, kolaborasi digital seperti ini meningkatkan kualiti pemikiran analitik dan motivasi pelajar. Dan ketiganya, menyokong pembangunan profesional dan jaringan akademik. Seperti yang saya jelaskan awal tadi, platform seperti LinkedIn, Twitter atau X dan Facebook Groups boleh dijadikan saluran untuk menghubungkan pelajar pasca siswaza, penyelidik dan pemimpin akademik sekaligus membentuk dan memupuk budaya mentor-mentee secara terbuka. Melalui interaksi ini, mereka bukan sahaja berkongsi ilmu tetapi juga membangunkan kemahiran komunikasi ilmiah yang relevan dengan keperluan dunia akademik digital masa kini. Poin yang kedua tadi yang saya sebutkan tentang pemimpin sekolah. Terdapat beberapa faktor yang saya ingin bawakan di sini. Yang pertamanya, mewujudkan rangkaian digital masa nyata, real-time leadership networks. Pemimpin sekolah boleh menggunakan media sosial untuk membina komuniti pemimpin pendidikan digital melalui rangkaian dalam talian yang aktif untuk berkongsi pengalaman, pandangan dan dapatan pendidikan.
Rangkaian ini boleh berfungsi sebagai support system untuk pemimpin pendidikan di seluruh negara, membolehkan mereka mendapatkan maklum balas segera dan saling menyokong dalam pelaksanaan dasar dan inovasi. Keduanya menggalakkan pendidikan kolaboratif dan perkongsian sumber. Melalui ruang digital, pemimpin sekolah boleh mengadakan perbincangan rentas institusi. Contohnya, membincangkan isu penyelidikan, strategi komunikasi atau perkongsian sumber bahan kajian secara terbuka. Seperti saya rasa IIB juga agak aktif kan menjalankan webinar dan sebagainya. Pendekatan ini membentuk budaya open collaboration yang mempercepat penyebaran amalan terbaik dalam pengurusan dan kepimpinan pendidikan. Dan ketiganya, menghebahkan dapatan pendidikan dan kejayaan sekolah. Ini penting. Ini boleh kita hubungkan dengan faktor tadi yang saya nyatakan awal tadi berkaitan dengan promosi. Media sosial kita boleh jadikan saluran pengiktirafan ilmiah. Pemimpin sekolah boleh menggunakan platform digital untuk berkongsi hasil pendidikan tindakan, dapatan inovasi PNP atau laporan program sekolah. Ini bukan sahaja meningkatkan keterlihatan hasil penyelidikan, tetapi juga membina imej kepimpinan berasaskan ilmu yang menginspirasikan komuniti lain. Dan yang ketiganya adalah untuk antara institusi pendidikan dan pembuat dasar. Poin yang pertama saya ingin bawakan adalah pengintegrasian strategik media sosial dalam dasar dan kurikulum. Institusi dan pihak berkuasa pendidikan perlu melangkaui penggunaan asas dan mula melihat social media sebagai komponen strategik dalam pembangunan ilmu dan pengurusan sekolah. Ini termasuk mengintegrasikan kemahiran komunikasi digital dalam kurikulum latihan guru, modul penyelidikan serta amalan profesional sekolah. Keduanya, pelaksanaan dasar, penyeliaan dan bimbingan digital. Untuk memastikan keselamatan dan keberkesanan penggunaan, ia perlu ada satu garis panduan dan mekanisme penyeliaan yang jelas bagi mengawal interaksi dalam talian antara pelajar, guru dan komuniti. Polisi ini bukan untuk menghadkan kebebasan tetapi untuk melindungi data, mengawal etika dan juga mengukuhkan profesionalisme digital itu sendiri. Dan yang ketiganya adalah menangani cabaran secara proaktif. Institusi juga perlu seperti IIB juga perlu menyediakan dasar yang menangani isu yang boleh menangani isu privasi data, kebolehpercayaan maklumat dan juga kebergantungan digital. Sebagai contoh, garis panduan perlu memastikan setiap perkongsian data atau kandungan pendidikan mematuhi prinsip integriti akademik dan perlindungan maklumat. Dengan pendekatan ini, media sosial dapat digunakan secara selamat, sahih dan berimpak tinggi. Akhir sekali, menyediakan latihan dan sumber sokongan. Pihak institusi seperti IIB perlu melabur dalam latihan berterusan dan pembangunan kapasiti. Bukan sahaja kepada pelajar tetapi juga kepada pensyarah dan pemimpin pendidikan seperti pengetua dan guru besar. Contohnya kursus pendek, bengkel digital dan panduan etika atas talian, ia boleh membantu memperkukuh budaya pendidikan digital yang mampan dan berprinsip. Secara keseluruhannya, perkara ini ia boleh memperkukuh peranan media sosial dalam pendidikan dan kepimpinan pendidikan melalui pendekatan bersepadu antara individu, institusi dan pembuat dasar. Kunci utama ialah literasi digital, etika penggunaan, kolaborasi ilmiah dan integrasi strategik. Baiklah, cadangan yang Prof bagikan yang telah dikongsikan oleh Prof tadi sangat jelas dan sangat detail perincian dia. Semoga ada pihak-pihak yang dapat memetik pandangan dan cadangan itu untuk peningkatan kualiti dalam penyelidikan, terutamanya dalam kalangan PGB di Malaysia. Okey, sedar tak sedar Prof, kita dah sampai ke kemuncak bicara kita pada pagi ini. Sebelum kita tutup tirai bicara penyelidikan kita pada pagi ini, boleh Prof rumuskan sedikit tentang apa yang telah kita bincangkan sepanjang perjalanan program kita ini. Terima kasih Dr. Fairuz. Sebagai rumusan kepada keseluruhan sesi pagi ini, saya melihat bahawa
penyelidikan dan media sosial kini bergerak seiring dalam memperkukuh kepimpinan pendidikan yang lebih berasaskan data, empati dan kefahaman sosial. Melalui perbincangan kita tadi, kita telah menelusuri bagaimana penyelidikan berperanan sebagai tunjang kepada pembangunan ilmu dan bagaimana media sosial meluaskan ruang penyelidikan ini bukan sahaja sebagai alat komunikasi tetapi sebagai ruang pengumpulan data, kolaborasi dan refleksi ilmiah. Kita juga telah menyentuh bahawa kepimpinan pendidikan hari ini perlu bersifat strategik, berfikir digital dan berpaksikan bukti. Pengetua dan guru besar bukan lagi hanya memimpin organisasi tetapi juga pemimpin pengetahuan, knowledge leaders yang memanfaatkan data sosial untuk memahami isu sebenar di lapangan. Dengan pendekatan ini, sekolah boleh menyesuaikan tindakan mereka terhadap keperluan semasa dengan lebih cepat dan berkesan. Kita turut juga membincangkan bahawa walaupun media sosial membuka banyak peluang dari perkongsian ilmu, kolaborasi, penyelidikan hinggalah pembinaan komuniti pembelajaran maya, namun ia juga hadir dengan cabaran etika, kesahihan maklumat dan literasi digital yang perlu diurus dengan penuh tanggungjawab. Di sinilah peranan pemimpin, guru besar, pengetua, penyelidik dan institusi sebagai IAB amat penting untuk memastikan penggunaan media sosial sentiasa selaras dengan nilai profesionalisme dan integriti akademik. Akhir sekali, saya ingin menegaskan bahawa memperkukuhkan budaya penyelidikan melalui media sosial bukanlah soal teknologi semata-mata tetapi soal minda dan nilai. Apabila kita membina budaya yang menghargai ilmu, keterbukaan dan kejujuran dalam berkomunikasi, maka media sosial akan menjadi jambatan bukan sekadar antara manusia tetapi antara pengetahuan dan tindakan. Saya percaya dengan kesedaran, latihan dan dasar yang betul, media sosial mampu menjadi ekosistem penyelidikan yang inklusif, pantas dan demokratik. Ia boleh menghubungkan kita semua iaitu penyelidik, guru dan pemimpin dalam satu misi bersama untuk menjadikan pendidikan di Malaysia lebih berwawasan, beretika dan berpaksikan bukti demi manfaat masyarakat dan masa depan negara. Saya rasa itulah yang boleh saya bawa sebagai rumusan pada perkongsian pagi ini. Baiklah, saya mewakili Institut Aminuddin Baki, Jabatan Penyelidikan Pendidikan, Pusat Penyelidikan dan Penilaian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Izal Asnira binti Zulkifli atas tajuk dan perbincangan dan perkongsian yang sangat menarik pada pagi ini bertajuk Media Sosial dan Kepimpinan Pendidikan Menyemarakkan Budaya Penyelidikan Kualiti. Harapan saya agar perbincangan kita pada pagi ini dalam program Bicara Penyelidikan ini dapat memberikan manfaat sepenuhnya kepada setiap pemimpin sekolah dan khususnya dalam menjalankan penyelidikan yang berkualiti tinggi di Malaysia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Doktor. Terima kasih saya bagi pihak dari Universiti Sains Malaysia juga kerana IAB sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit pandangan berkaitan media sosial dan kepimpinan sekolah. Saya harapkanlah dari sudut hati kecil saya mengharapkan semoga perkongsian sedikit ini dapat membantu kepimpinan sekolah dan IAB terutamanya untuk lebih maju dalam membentuk ekosistem kepimpinan sekolah yang bermutu tinggi dan berkompaskan teknologi. Itu yang penting. Okay, terima kasih Doktor. Semoga kolaborasi kita pada pagi ini tidak berhenti di sini. Sekian, terima kasih. Semoga bicara penyelidikan ini memberi manfaat kepada semua. Kita telah sampai ke penghujung majlis pada hari ini. Saya mewakili Jabatan Penyelidikan Pendidikan, Pusat Penyelidikan dan Penilaian ingin merakamkan penghargaan dan ribuan terima kasih kepada semua yang telah menjayakan bicara penyelidikan ini, terutamanya kepada Yang Berusaha Dr. Rizwan bin Jantan, Ketua Pusat Penyelidikan dan
Penilaian Institut Amiduddin Baki yang berusaha Dr. Siti Fairuz binti Mursyid, Ketua Jabatan Penyelidikan Pendidikan dan panel jemputan kita yang berusaha Profesor Madya Dr. Izal Asnira binti Zulkifli, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Komunikasi Universiti Sains Malaysia atas perkongsian ilmu pada hari ini. Tidak lupa juga kepada pihak sektor dan sumber teknologi pendidikan Pulau Pinang yang telah banyak membantu dalam menjayakan bicara penyelidikan ini. Kepada semua penonton, jangan lupa untuk mengimbas kod QR atau klik pautan kehadiran pada ruangan di bawah ini. Sekian sahaja untuk bicara penyelidikan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi dan semoga kita bertemu lagi dalam bicara penyelidikan yang akan datang. Sekian dan selamat maju jaya.